Apa khabar? Saya Will dari website mamilin.com. Okay, di video ini saya akan bincang satu topik lah, panggil bisnes MLM terbaru di Malaysia untuk tahun 2026. Okay. Setiap tahun tentunya ada peluang yang baru. Sama juga di dalam industri MLM. Untuk tahun ini 2026, yang terbaru saya nak kongsi lah sedikit info. Untuk pengetahuan, saya dan isteri saya telah berkecimpung dalam industri jualan langsung MLM di Malaysia sudah 8 tahun. 8 tahun sebelum masa dah full time kita buat bisnes ni. Jadi baru-baru ni kita nampak memang ada produk baru lah. Sebenarnya bisnes model MLM dia sama saja. Dia dah lama berpuluh-puluh tahun sama. Tapi produk memang bertukar-tukar. Ada produk baru masuk. Jadi macam distribution untuk produk gunalah rangkaian kita. Tapi produk ada produk baru. Yang produk apa tu? Produk baru tu produk apa? Okey, daripada pengalaman kita, produk terbaru untuk industri MLM adalah collagen. Tapi bukan collagen yang biasa tau. Collagen, setiap company, setiap syarikat jualan langsung di Malaysia, saya pasti mereka ada produk collagen mereka. Betul tak? Okay, semua company. Tapi collagen yang terbaru kita nampak adalah collagen tripeptide. 3 peptide. Biasanya anda boleh buat analisis dengan produk collagen daripada syarikat jualan langsung di Malaysia. Biasanya mereka akan bagi collagen peptide sahaja. Apa bezanya produk collagen peptide dengan collagen tripeptide? Okey, izinkan saya berkongsi sedikit info. Okey, yang ini saya pun Google lah untuk tengok perbezaan di antara collagen peptide dengan collagen tripeptide. Okey, nombor 1, size molekul. Okey, collagen peptide dia terdiri daripada rangkaian asid amino yang lebih panjang, biasanya sekitar 2000 hingga 5000 Dalton. Apa itu Dalton? Dalton itu adalah saiz molekul untuk collagen itulah. Yang penting anda kena ingat, kalau saiz Dalton yang lebih kecil lebih baik. Kalau saiz Dalton lebih kecil lebih senang untuk diserap ke dalam badan. Okey, yang collagen peptide saiznya dari 2000 hingga 5000 Dalton. Untuk collagen tripeptide pula, saiznya biasanya lebih kurang daripada 500 Dalton. Jadi dia lebih kecil. Jadi dia akan diserap ke dalam badan kita dengan lebih cepat. Okay, selain itu, perbezaan adalah penyerapan collagen tersebut. Untuk collagen peptide, dia perlukan sedikit masa untuk dicerna sebelum diserap ke dalam badan. Untuk collagen tripeptide, dia boleh diserap secara langsung ke dalam usus tanpa dicerna terlebih dahulu. Jadi dia lebih cepat dan lebih cekap lah. Okay, keberkesanan collagen peptide dengan collagen tripeptide. Okay, untuk collagen peptide, dia sangat berkesan untuk kesihatan kulit secara umum dan sendi. Manakala collagen tripeptide, dia lebih berkesan dan pantas dalam memperbaiki keanjalan kulit, mencegah penuaan serta mengatasi parut kerana saiznya yang kecil, membolehkan ia terus ke sasaran targeted. Okay, jadi secara ringkas, tripeptide, collagen tripeptide adalah versi collagen yang jauh lebih kecil dan lebih cepat diserap berbanding dengan collagen peptide biasa. Jadi itulah produk yang terbaru di pasaran dengan ada teknologi yang boleh keluarkan collagen tripeptide. Oleh itu, kalau anda buat bisnes MLM, kalau anda ada rangkaian, jadi cara produk terbaru di pasaran Malaysia sekarang 2026 adalah collagen tripeptide. Jadi syarikat jualan langsung anda ada produk collagen tripeptide tak? Kalau anda berminat untuk cari syarikat jualan langsung dengan ada produk collagen tripeptide terbaru, anda boleh hubungi kami di website kami di mamilin.com. Di sana saya ada satu link untuk WhatsApp kami lah. Jadi kalau WhatsApp anda berminat, saya akan balas dan bagi info yang lebih lanjut.
Alright, sampai sini saja perkongsian saya. Saya Will. Sampai kita jumpa lagi. Bye-bye.